Subsidi telur ayam dikurangkan 50% mulai esok. Tamat sepenuhnya 1 Ogos. Jadi lepas ni harga telur ayam ni tak ada lah subsidi, jadi harga pun kembali kepada asal dan ikut pada harga pasaran. Agak-agak harga telur ayam nanti naik tak? Persoalannya naik atau tidak? Dengar sampai habis kalau tak nak salah faham. Jadi lepas ni harga telur ayam akan kembali kepada asal. Nak buat macam mana? Kita pun dah sokong mereka ni nak buat macam mana kan? Sistem demokrasi, sistem Yahud dan Nasara, sistem kafara. Nak buat macam mana? Kan? Mereka sebelum ni yalah KDNK negara naik kan? Tapi itulah cukai makin bertambah. Bukan tu saja, subsidi pula kena tarik. Allahu Akbar. Macam mana ni? Kata KDNK naik, tapi subsidi kena tarik pula. Dia ibarat dia analogi dia macam ni lah. Kan, seorang ayah dinaikkan gaji, kan? Dia bekerja, dinaikkan gaji, kemudian bila dia balik pada rumah, kan bos dia dah bagi tahu dah dinaikkan gaji. Good news, dia balik, bagi tahu kepada anak-anak isteri dia, bapa Walid dinaikkan gaji, alhamdulillah. Tetapi wang, kan, duit poket korang semua, hampa semua ni diturunkan, dikurangkan. Bisa kata isteri setiap bulan dapat RM300 ataupun RM500, dikurangkan jadi RM100.5 ataupun RM200.5 kalau RM500 lah. Dan anak-anak pula dikurangkan juga. Bisa kata sebelum ni pergi sekolah dapat RM5, jadilah sekarang ni diturunkan jadi RM2 ataupun RM3. Yang penting gaji balik naik. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid dan jangan pening kepala. Jangan pening kepala. Tak heranlah kalau hari ni kita tengok kenapa barang hari ni makin lama makin naik. Sebab bukannya harga barang tu yang naik, sebab mata wang kita hari ni semakin lama semakin kecil. Cukai pula makin bertambah. Jadi kita hari ni makin tersepit. Kan? Sistem hari ni menyebabkan kita ni tak cukup. Menyebabkan kita hari ni terpaksa buat 2-3 kerja untuk nak tampung kehidupan kita ni. Masalahnya menyebabkan juga kita ni akan leka lah dengan dunia ni. Kan? Terpaksa kerja siang malam sehingga tak ada masa untuk nak mencari ilmu agama. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah hari ni kita boleh tengok kan maksiat berlambak-lambak. Tapi kalau kita tengok panggung wayang kan, wayang apa semua ni perkara-perkara yang melalaikan ni ramai orang. Filem-filem kalau boleh tak cukup tengah-tengah malam pun nak tengok juga. Sebenarnya kehidupan kita ni nak besarkan hawa nafsu kita ke ataupun nak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Efek naik harga barang ni pun telur pun kalau naik pun yalah nak buat macam mana? Dan harga barang pun akan naik jugalah. Tapi takkan kita masih lagi nak berbelanja mengikut hawa nafsu? Dah tahu barang mahal tapi sibuk juga nak berbelanja. Tak juga nak menahan diri. Islam yang Nabi bawa ni, kan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa adalah Islam yang menahan diri. Jadi kita kurangkan belanja, makanlah telur. Tapi nak buat macam mana? Telur pun dah harga kembali asal. Jadi itulah, bukan kita saja yang kena menahan diri sebagai rakyat biasa ni. Kan?
pemimpin pun sama, kena menahan diri, elakkan diri daripada rasuah dan menahan diri daripada perkara-perkara yang melalaikan. Jadi janganlah, kalau boleh kita kembalilah kepada Islam yang sebenar. Islam hari ini kita dah jauh dah dengan cara baginda Nabi SAW. Menahan diri itu adalah prinsip puasa. Puasa tu kita kena laksanakan. Bukannya kita dah habis dah bulan Ramadan ni, kita tak teruskan prinsip puasa tu, kita bebas tindak tanduk. Kita ikut cara orang kafara. Orang kafara pun hidup juga kan, makan minum juga. Tapi Islam ni ada adab dia. Dan juga Islam ni ada akhirat. Kalau orang kafara dia tak ada akhirat, sebab itulah dia lebih mementingkan dunia berbanding akhirat. Bukannya dia beriman pun dengan akhirat. Sebab itulah orang Islam ni beriman kepada hari akhirat. Maksud dunia ni tempat kita nak mengumpulkan amal, bukannya kita nak mengumpul harta. Na'udzubillah min zalik. Jadi kepada hampa yang tak ada masa yang nak belajar ilmu agama ni, pada kelas pengajian ni, yang dalam gambar ni boleh join. Pada siapa yang berminat, boleh komen lah berminat. Sebab hari ni kita dah tak ada masa kan, kita terlalu sibuk dengan dunia. Menyebabkan kita, yalah, nak buat macam mana? Barang hari ni pun makin lama makin naik, bukannya makin murah, betul tak? Sebab wang kertas hari ni semakin kecil nilai dia. Dulu RM50, faham-faham lah, boleh beli barang banyak mana. Sekarang RM50. Apa komen lah macam mana, tengok macam mana berapa barang je boleh beli RM50 sekarang. Walaupun kalau hampa berminat nak join kelas tu, atau nak join komuniti aku ni, boleh hampa tekanlah subscribe ni. Tengok channel aku ni, ada tekan link tu, link Telegram, join Telegram. Pun komen lah berminat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.